Salam sejahtera. Saya Kevin Jampang Anarangat selaku Presiden Kelab Bola Sepak Pakan. Untuk makluman, kelab ini ditubuhkan pada 1 September tahun 2023 hasil cetusan idea peminat sukan bola sepak di daerah Pakan. Jadi pada penubuhan kelab ini hanya dianggotai oleh 16 orang ahli, di mana kami telah mengadakan mesyuarat di pejabat daerah Pakan. Jadi penubuhan ini adalah di bawah Pesuruhanjaya Sukan Malaysia, di mana telah diluluskan pada 22 November tahun 2023. Untuk objektif kelab bola sepak pakan adalah untuk merancang dan menjalankan aktiviti yang berkaitan dengan sukan bola sepak di kalangan ahli-ahli kelab, dan kedua adalah untuk mempromosi, mengalak dan membangunkan sukan bola sepak, terutamanya di peringkat kelab, dan seterusnya adalah untuk memilih atlet bagi kelab dalam mana-mana pertandingan sukan bola sepak, dan untuk bergabung dengan badan perwakilan di peringkat bahagian. Untuk misi dan visi kelab bola sepak pakan, jadi misi adalah untuk melahirkan para pemain ke peringkat yang lebih tinggi, serta mengangkat pembangunan sukan bola sepak di daerah Pakan bagi melahirkan anak-anak muda ke peringkat yang lebih tinggi lah. Untuk visi kelab bola sepak pakan adalah untuk melibatkan pasukan Pakan FC ke peringkat lebih tinggi, di mana seperti di Liga Entry dan sebagainya lah. Untuk makluman bagi kelab bola sepak pakan adalah merancang ataupun akan mengadakan aktiviti yang telah dirancang, seperti pertandingan bola sepak Piala ADUN N47 Pakan, dan pada tahun ini juga akan mengadakan pertandingan 9-11 Piala Parlimen. Juga kelab kami juga telah belakangan ini telah mengadakan pertandingan perlawanan persahabatan, dan juga telah menghantar pemain bagi pasukan Pakan FC ke liga-liga ataupun pertandingan yang terdekat lah buat masa ini. Dan harapan saya kepada kelab adalah supaya kelab ini lebih ke depan bagi memajukan sukan bola sepak terutama di daerah Pakan, dan untuk belia di daerah Pakan, saya berharap lebih ramai lagi untuk belia yang didukung bagi dalam kelab bola sepak Pakan lah. Itu.